Itu pun tuan-tuan mulia Allah Ta'ala berkuasa memperkenalkan semua hajat-hajat. Dialah yang beri manfaat. An-nafi' Allah Subhanahu wa ta'ala atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kita nak belajar supaya hatilah hati kita. Sebenarnya pada Allah kita nak usaha supaya dia keluar dari hati kita. Tempat kita bergantung Allahus Samad. Tempat kita bergantung harap hanyalah Allah. Ketika mana kita sakit, kita adu pada Allah. Kita sakit, kita adu pada Allah. Allah yang beri kesembuhan. Tuan-tuan mulia, untuk inilah kita ulang-ulang cakapan iman. Walaupun kita dah tahu, kita dah sentiasa dengar. Tapi ulangan cakapan iman bukan sahaja kita, tapi pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun ulang-ulang cakapan iman. Sehingga Mu'adz bin Jabal, katanya Amir Sa'ad bin Mu'adz bin Jabal. Siapakah Mu'adz bin Jabal? Hakimul ummah. Untuk umat ini. Esok di Mahsyar akan bawa bendera ulama adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Itu pun mereka pegang, Mu'adz bin Jabal pegang tangan sahabat. Sekarang kita duduk beriman sebentar. Walaupun mereka belum iman, tahap iman mereka tinggi. Dikatakan kalau terpampang surga neraka, kata Sayyidina Ali tidak akan naik sedikit pun iman kan. Iman mereka tahap tinggi, tahap tu. Itu pun mereka duduk dalam majlis iman. Sama-sama kita fikir iman. Kerana sifat iman. Yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman tu naik. Kadang-kadang iman tu turun. Yang kita bimbang, khawatir adalah iman tu masuk dan turun. Mafhum hadis Nabi SAW, pagi beriman, petang kufur. Petang beriman, pagi kufur. Jadi tuan boleh dia jaminan, saya dah kita tu. Kita berusaha atas iman itu. Pelihara iman. Tentunya tuan-tuan mulia, tak cakapan Allah SWT. Kenapa persiapan kita untuk pergi pada satu alam lagi. Nabi bersabda mafhumnya, Al-Qayyisu Manda dan Nafsah. Mafhum hadis Nabi, Al-Qayyisu Manda dan Nafsah. Orang yang qayyis, yang orang yang menekan kehendak hawa. Untuk apa? Untuk dia buat persiapan ke kehidupan akhirat. Dan wal ajiz, orang yang tidak cerdik, yang bodoh. Bagaimana mengikuti hawa nafsu, hari demi hari. Fatamanna 'ala Allah. Kalau dia kata saya pelak pandai. Saya kata tak apa dah, Allah Taala maafkan saya. Tapi kehidupan dia penuh dengan ikutan hawa. Penuh dengan kehendak hawa, jadi ikut semua ni. Tapi masih lagi tamanna 'ala Allah. Masih lagi kata saya berlepas tangan. Mudah-mudahan Allah ampun. Allah Maha Rauf. Tuan-tuan dia kita jadi orang cerdik. Kita dapat persiapan pada Allah SWT. Hari yang mana tidak ada manfaat anak pinak dan harta dan anak pinak. Hari yang mana manusia saling lari satu sama lain. Anak lari daripada ibu bapa dia, saya dari isteri dia. Lari. Hari yang mana tidak ada lagi yang mundur ini bercakap, melainkan anggota badan habis. Itu semua kata kita dah 50,000 tahun. Kadang masing-masing. Ada yang menerima catatan di sebelah tangan kanan, maka dia akan bahagia. Saat dia akan melompat kegembiraan, akan beritahu, lihatlah wahai ahli, aku sudah berjaya sekarang. Sudah berjaya, boleh kita dengan amat dengan tangan kanan. Bahkan sama dia sedihnya dan gelisahnya, ruginya, menyesal. Bagaimana menerima di catatan tangan kiri. Maka dia kata, kitab apa kau ni? Kitab apa kau ni? Ada apa banyak kalau tak dapat kitab ni? Nama kitab yang tak penuh, tak cantik. Amalan besar, amalan kecil. Amalan besar, amalan kecil, tak boleh terlepas kita cantik. Kira-kira kata dia memang cantik. Kemudian hari yang mana kita akan diperhitung. Kemudian kita buat persiapan untuk kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang mana kita lihat pada hari ini untuk masa depan. Jadi kemudian usaha Nabi SAW adalah bagaimana agama dapat datang lagi depan. Usaha dakwah Nabi SAW adalah usaha yang mana Nabi telah jalankan sehingga agama telah tersebar ke surat. Daripada bandar Yathrib bertukar pada Madinah Munawwarah. Kenapa usaha? Kerana gerak kerja Nabi SAW. Nabi SAW datang untuk 3 perkara. Yang pertama untuk menukar yakin makhluk kepada yakin Allah. Yakin makhluk kepada yakin Allah. Yang kedua yakin mal kepada yakin. Kepada yakin mal kepada yakin Allah. Dan yang ketiga Nabi SAW dihantar untuk perkara apa? Untuk kehidupan dunia sempit ini, kepada fikir zihin, kepada fikir ibadah akhirat yang dan tugas Nabi SAW tidak berhenti dengan kewafatan Nabi. Walaupun Nabi telah wafat 1400 tahun dahulu, tetapi tugas
ataupun kerja nubuat, kerja Nabi SAW bersambung sampai ke kiamat. Siapa nak sambung tu saya dan kita semua. Nabi SAW telah tinggalkan pada sahabat untuk jalankan kerja dakwah ilallah. Teman-teman dia maksud untuk bina Islam diri. Dakwah adalah untuk Islam diri, untuk baiki iman, amal soleh. Iman kita, amal soleh. Kerana apa tuan muda? Tanpa iman, amal soleh, maka kita tergolong dalam golongan yang rugi. Iaitulah tuan muda, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya masa dalam kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Iaitulah siapa yang terlepas dari kerugian? Yang orang beriman pada Allah. Beriman pada Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang telah beriman pada Allah dan telah menjalankan amal soleh. Amal cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berpesan dengan kebenaran. Pesan kebenaran yang pesan pada Allah, pesan pada iman. Dan pesan dengan kesabaran. Dan mereka kerja bersama-sama dengan Allah Ta'ala telah bertanya. Dan siapakah perkataannya? Daripada mengajak manusia kepada Allah SWT. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah lebih baik perkataan daripada mengajak, menyeru manusia kepada Allah SWT. Dia akan boleh kerja dakwah, kerja nubuah. Kerja yang mana antara janji di sebalik usaha ini subuh. Siapa yang pada bermujahadah jalankan, Allah Ta'ala akan janji subuhlah. Tanpa hidayah. Untuk itu tuan-tuan mulia, sahabat dah faham kering. Sahabat dah faham. Walaupun sahabat mencinta dengan Nabi, ingin bersohbah dengan Nabi. Kenapa sahabat daripada sahabat dan duduk dengan Nabi? Sahabat dengan Nabi. Tetapi mereka cinta dan rindu nak lihat wajah Nabi. Tiba-tiba ada sahabat yang mana rindu nak lihat wajah Nabi, tak makan. Kena pukul hadap wajah Nabi. Setelah baik daripada kena pukul, dia nak lihat wajah Nabi SAW. Mereka merindui Nabi SAW, ingin berdamping dengan Nabi SAW. Tetapi kami atas maksud agama, atas maksud dakwah kepada Allah, untuk kembangkan agama, mereka bertembaran persoalan. Apa bukti tuan muda? Sahabat bukan tidak hasilkan bukti. Di Urdun, di Jordan ada 12,000 kubur sahabat. Tuan-tuan mulia, mereka telah bertembaran soal. Hatta di China pun mereka pergi untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuknya tuan-tuan mulia, itulah kita mengambil tanggungjawab ni. Kerisauan ini, tanggungjawab ni, perasaan ni, zihin ini dan jazbah ini tuan mulia untuk kita bawa kerja dakwah. Yang pertama untuk baiki diri kita, iman aman kita. Tuan mulia orang buat kerja dakwah yang pertama tak dapat islah iman. Kerja dakwah adalah kerja untuk islah iman. Kerja islah iman dia. Untuk ni tuan-tuan mulia, sahabat radhiyallahu anhum telah bersoalan sampai mereka bergerak ke hujung dunia. Mereka berjumpa pada Raja Rom, Parsi, untuk sebarkan agama tanpa ada gerun dan ketakutan. Mereka pergi dengan semangat untuk agama berkembang. Mereka pacu kuda mereka sehingga tenggelam air pada mulut kuda mereka dan telah keluar lapas dari mulut mereka. Kalau aku tahu ada mana di seberang lautan, apa pergi juga untuk sampaikan agama. Semangat mereka untuk sampaikan agama sungguh-sungguh. Bahkan bukan mereka saja hidup dan Allah, mati pun mereka hidup dalam Allah SWT. Abu Ayyub Al-Ansari, radhiyallahu anhu, kan saja hidup tapi mati menjadi sebab untuk agama. Abu Ayyub Al-Ansari bukan sahaja hidup tapi mati pun agama berkembang. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka mengelak daripada keuzuran. Ada sahabat yang mana dikatakan mereka stempang. Dah datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, saya uzur. Kaki saya sakit, stempang. Maka Nabi uzurkan dia. Sehingga Nabi telah uzurkan dia daripada keluar jihad jalan Allah SWT. Tuan-tuan mulia, setelah pulang daripada jumpa Nabi, balik ke rumah dia, maka jumpa isteri dia kata, kamu bukan uzur tapi kamu takut. Kamu takut. Maka dengan apa isteri kata gitu, maka naik semangat dia. Dia kata, wahai Allah, janganlah pulangkan aku kembali ke rumah tu. Maka sahabat dia ke jalan Allah SWT dan syahid jalan Allah SWT, dia katakan kuda yang bawa dia tu nak patah balik ke Madinah. Setelah disoal janji bahawa dia telah doa pada Allah bahawa dia mati jalan Allah SWT. Bukan saja orang tua tapi orang muda. Ada Qansar radhiyallahu anhu telah bagi syair pada anak dia sehingga 4 anak syahid jalan Allah SWT. Untuk kita mula orang muda bagaimana mereka tarik bin Ziyad sampai satu tempat pada hari raya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita saya yang cakap banyak ni tak ada apa-apa. Kita sebenarnya adalah untuk kita gerak saja. Untuk kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti. Kita menyambung usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia, Nabi yang maksum,
Nabi yang tinggi kedudukan untuk segala nabi, seluruh nabi-nabi. Sahabat lihat Nabi SAW, sahabat lihat bulan, Nabi SAW lihat wajah Nabi, sahabat lihat bulan, beberapa kali sahabat lihat bulan, Nabi tengok wajah Nabi. Sebagai sahabat kata, aku lihat wajah Nabi lebih berseri daripada bulan pun. Tuan-tuan mulia, untuk wajah yang berseri, untuk orang yang maksum, yang kekasih Allah, Habibullah. Tapi untuk agama Allah, Nabi telah korban. Darah Nabi jatuh di Taif untuk agama Allah SWT. Nabi disusahkan di Mekah. Nabi telah menerima tentangan hebat di Mekah. Nabi telah dapat kegelisahan, kesusahan di Lembah Abu Talib untuk agama Allah SWT. Untuk kita boleh saya dan kita semua mulia, sebagai tanda cinta pada Nabi SAW, bukan saja kita selawat pada Nabi SAW, tapi kita juga menyambung tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua 4 bulan, 40 hari ini adalah sebagai latihan saya, latihan kita 4 bulan 40 hari, tetapi maksudnya adalah seluruh hidup saya itu agama Allah SWT. Pagi dan petang untuk agama Allah SWT. Supaya Allah Ta'ala redha dengan kita. Kembalinya kita berjumpa Allah SWT, Allah Ta'ala isytihar keredaannya. Allah Ta'ala isytihar keredaan dan kemaafan. Bagaimana Allah Ta'ala isytihar keredaan pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kita boleh kita duduk sini lagi. Hari ini yang pertama, esok dan lusa kami ada sini lagi, insya-Allah. Tuan-tuan yang ada ke lapangan, insya-Allah kita jemput tuan-tuan sama-sama kita sebagai rahabah dan sebagainya. Tuan-tuan lebih arif di Bandar di Beru. Kami orang yang datang sebagai hijrah, kami sangat beruntung kalau tuan-tuan dapat bawa pada kami, dan tuan-tuan sebagai orang yang nusrah, sebagai orang Ansar. Dan Nabi SAW amat kasih pada orang Ansar. Ketika mana satu peperangan, orang Ansar, orang Muhajir kumpul dalam satu majlis, Nabi SAW telah bagi 1,000 kambing pada Muhajir, 1,000 kambing pada Muhajir, 1,000 kambing pada Muhajir, 3-4 ribu kambing untuk satu Muhajir. Sehingga orang Ansar mereka kata, saya lihatlah Nabi, mereka bila ada kaum mereka datang belum Islam, dan mereka beri semua ghanimah pada Muhajir. Maka Nabi SAW dengar perkara ini, Nabi SAW kumpulkan Ansar, wahai Ansar, kumpulkan, kita akan jumpa, aku akan beri penerangan. Mereka dapat pulang dengan harta ghanimah, dengan kambing, dengan harta, dengan hamba, tapi tidak bertemu redha. Aku pulang ke Madinah, aku adalah Rasul, pulang bersama kamu ke Madinah. Sahabat mereka menangis atas keredaan Nabi pada Ansar. Dan kerana Ansar dah dulu satu jalan, dan orang lain satu jalan, Nabi SAW akan menuruti jalan Ansar. Dan antara Ansar dan Nabi SAW sangat rapat dengan kulit dan baju Nabi SAW. Nah, Nabi SAW pernah mendoakan, wahai Allah, ampunilah orang Ansar, ampunilah anak-anak orang Ansar, ampunilah anak-anak orang Ansar. Maka termula Nabi sangat kasih orang Ansar. Kalau aku tidak diusir daripada Mekah, misalnya aku juga akan jadi orang yang Ansar. Dan untuk ini tuan-tuan mulia, untuklah kita sama-sama bahagian sebagai orang Ansar. Bila ada tuan-tuan mulia, ada nusrah dan hijrah, bila mana ada Muhajir dan Ansar, maka janji Allah SWT sebenarnya ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan mulia, kami ada masa lagi pagi esok, malam esok, petang, insya-Allah. Tuan-tuan datang, insya-Allah. Kami orang yang pada nak belajar dari tuan-tuan orang lama di sini. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah. Ada 4 bulan ada orang azam, insya-Allah. شمسي من سمائي يوم